Belah ni pula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sangkut yang tu. Tahu dah. Ayak banyak ni payah sikit lah. Pasal musim. Masa ada lah ni getang. Tak tengok kapal. Masa ada. Oh, ada. Ada. Alhamdulillah. Ada. 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 Ikan lampam. Boleh saiz bak kasam. Jadilah. Rezeki daripada Allah. Noh, kawan-kawan lah. Sahabat-sahabat. Rezeki daripada Allah ni besar mana pun jangan tolak. InsyaAllah Allah beri jalan. Ni lampam. Duk nyam-nyam po. Nyap. Sikok lagi. Yang ni cuk pisang ni, ikan cuk pisang ni. Yang ni cuk pisang. Ketuk-ketuk tu lah. Giluh lah. Apa tu? Okey. Cuk pisang. Pisang ni cuma jaluk-jaluk ni. Cuk pisang, pucuk pisang. Kat tempat lain tak tahulah apa nama. Alhamdulillah. Jom. Pasal ni kena pergi tempat lain pula ni. Pasal-pasalnya bendang ni banyak ni. Tapi dia kena main tengah hari. Tengah hari ikan duk main tepi-tepi, baru boleh tebak. Lah ni dia duk main tengah-tengah lagi ni. Dia tak panas lagi, dia panas dia main tepi. Main masa main tepi ni kita tebak memang boleh dapat lah. InsyaAllah. Jom tengah hari kita main lain.